Dah tengok rumah sekarang. Apa? Ikan. Ikan. Boleh makan kalau yang Jom. kita demo dah kada. Jadi demo. Mula ada buat tempat itu biasa. Bobok banyak mana. No. Apa dia murung? Dia tengok kita. Tu, parrot. Boleh cakap ke? Parrot. Rek. Ikan bila boleh kau? Ikan nuri. Ikan putih. Gula seramik je. Ya dah. Macam dia takkan ikan ni kalau ikan orang. Musuh dia buat dalam. Saya tengok dia buat. Sinjek dia buat. Buat tukun. Pok tukun. Dia kata dia best kan. Jaguar cicil. Ni kawan. Saya ada gigi ni. Oh, juga main ni dah hello. Ikan bandaria tu? Ada. Atau ikan bangun tangkap air tu? Tak. Tu ada. Saya tu ikan ni, itu bangun air ni. Oh, ini ikan ni. Oh. Okay. Oh, dia pergi ke mana lah? Ha? Dia pergi sana lagi. Oh. Glowing in the dark. Bersinar dalam gelap. Belum ikan ni. Kalau macam tu ni kan kau dalam lautan kan? Dia orang bersinar lah kan? Kita beli ikan satu, kita bubur sendiri kan? Sejuk ikan tu. Tak nampak jual kat luar pun. Ada mana beli kedai ikan tu? Ni ikan glowing in the dark. Kita tu ni mula bilik. Okay? Terapi. Kat Lampung suka beli ikan juga. Beli ikan tu ni kan. Senang makan dah. Makan apa? Makan kecil-kecil yang datang mana. Kena pergi tanya tu lah. Lepas tu cari tukun lama-lama macam tu kan? Warna-warni tu. Kan? Cari tukun lama-lama macam tu kan? Terapi. Cari tukun lah jenis lama-lama macam tu kan? Ada berapa pin?
Dalam ni dia nampak suasana lain sikit tau. Kan tiba batu dia. Contoh rumah yang biasa tu. Kan? Ya betul. Nampak tenang je kan? Tak stres kan? Berapa kilo tu? Buat kilo lah ni. Weh, 3-4. Asal awal dah ni. Ikan apa ni? Arowana. Besar. Arowana. Ikan ni mahal ni. Awal ni ikan dia ni. Masya Allah. Kau tengok lah kan? Tak pasti lagi yang tanya. Tagak gamak tanya bangga. Ikan ni mahal ni. Ikan topi mana lah. Ikan topi. Jom. Ikan topi kan? Ya, besar apa? Besar. Tak, cik masuk bawah tu. Cik sobat laut tu. Ikan. Anak kat video. Macam dalam submarine. Tak rapi dah tu lah. Span. Oh, span dia. Ya, kucing. Lidah ni. Ni ikan kap. Ni ikan kap Sama macam tadi je kan? Sama macam ni. Kata ni. Ui. Bagi nak buat. Dia nak buat tu. Biar dia benar tu. Lapis tu dekat lapis. Hari dekat lapis. Ni dalam ni apa dia? Kebatin. Alligator. Ni ikan boyo. Tu macam ikan batin je tu. Tu macam ikan batin. Ni ikan putih. Tengok ikan ni, ikan buta. Apa? Ikan ni ikan tak boleh makan. Dia gemuk pun. Ikan kembung, ikan ni beracun. Tak makan dia kena buang racun dia. Ini dapat dah. Ikan dah dapat normal lah. Dia ganas ni. Mancing dia. Ini.
Oh, dia menyamak. Masak tu. Ikan merah ni cantik. Ikan apa? Kau. Ikan kak. Ya. Dia lagi oi. Tu ikan bandar raya. Cuci min. Dia minum dia kopi. Dia cuci cermin. Ikan apa? Ikan bawang tu. Oh, red tail shark. Ikan Jaws tu. Dia buat bentuk kayu macam ni kan? Sini pula. Corn snake. Bawah ni corn snake. Itu dia cicak di dinding. Iguana. Iguana. Memang budak sebab budak ni memang suka bunyi ni. Kalau pergi mancing ni ada bunyi dia ni. Dia lindung. Tak tahu ada rasa ni. Tu dia tulis Keli. catfish. Tapi tak nampak macam ikan keli pun. Oh, luak tu. Oh, yang tu. Betul, yang tu baru catfish. Oh, dia ni. Ni. Masya Allah. Besar ke main? Dia pergi mancing dia dapat dia. Biar putih jaring. Putih tali. Kat mana-mana mancing dia dapat ikan tu. Kat tu. Guna dengan comel lah. Pernah cakap dia kali. Macam kontrol pun kan. Remote control lah. Itu tu semua dia bawa comel. Ni catfish. Comel. Hai. Hello. Dia comel. Macam kontrol lah. Tak nak pelik pun mata dah. Kontrol lah. Pancing ni sini. Pancing ikan. Dekat Pinang. Dia ada bumbung lah. Ada buat lah. Dia bagi je mak rompik. Dia rompik kat bina ni. Main tengok.
Sebab apa nak dekat? Jadi bayar. Tapi ekor dia tak panjang sangat. Tinggal dalam ekor pun. Ni dua, kali dua. Hampa buat gulai sedap pun. Sekejap. Dah gelap. Mu Patrick. Ingat SpongeBob? Mau Patrick. Oh lah, no. Tu Encik Grab dia. Tu Encik Grab. Nanti dia orang bubur ikan baru. Jom. Baik lah. Tu, mai. Cermin. Ikan ni ikan terapi kot. Sebab dia berfungsi. Kan? Bawa balang kan? Tengok ikan ni ada ni. Oh, tapi orang boleh pilang kat dinding. Dah. Ikan ni semua di terapi ni, dia guna muzik bagi ikan tenang. Bagi orang main tengok benda. Betul kan? Ikan tu nak buat gulai. Tapi ekor dia pendek. Dia punya ekor dah dipotong ke? Dah ada kecil ni. Dia punya besar ni. Sekok je ke? Sekok je. Oh, Han duduk dalam kapal ni. Dia